1 kilogram emas pada Januari 2024 harganya bernilai RM331,000 sahaja. Tapi pada hari ini harganya telah mencecah sehingga RM616,000. Katakanlah saya nak jual balik 1 kilogram emas ni pada hari ini, Public Gold akan beli dengan harga RM580,000 setelah tolak spread 6%. Jadi RM580,000 harga jual, tolak dengan RM331,000 harga beli, bersamaan dengan RM256,000 keuntungan daripada 1 kilogram emas ini. Maknanya 1 gram, tuan-puan untung RM256. Jadi, RM256,000 bahagi dengan RM331,000, darab dengan 100, bersamaan 77.3% keuntungan daripada 1 kilogram emas ini dalam tempoh 2 tahun sahaja. Berbeza dengan jika tuan-puan dapatkan 10 gram pada Januari tahun 2024 dengan harga RM3,310, selepas tolakan spread 9%, hari ini tuan-puan akan dapat jualan emas 10 gram dengan harga RM5,700. Keuntungan sekitar RM2,390 untuk 10 gram. Bermakna, 1 gram tuan-puan untung RM239. Jadi tuan-puan boleh tengok dekat sini dari sudut pelaburan emas. Tuan-puan perlukan gram emas yang lebih besar untuk dapatkan untung dengan lebih besar seperti 1 kilogram emas ataupun 250 gram. Tapi mesti ada yang tertanya, mudah ke nak jual 1 kilo ni? Tuan-puan, Public Gold ni dah ada di Malaysia sejak 18 tahun yang lalu, tahun 2008, dan sehingga kini menuju 2.5 juta penyimpan emas. Dan tak ada satu orang pun yang jual emas tak dapat duitnya. Jadi bagi tuan-puan yang berminat nak simpan emas, sama ada emas yang kecil-kecil ataupun emas yang besar-besar seperti 1 kilogram emas, boleh tekan link di bio untuk saya bantu anda mulakan simpanan emas.